Korang pernah dengar kisah pasal si Tanggang? Pasal seorang pemuda yang kaya yang disumpah menjadi batu oleh maknya. Kali ini kami berpeluang untuk pergi ke satu lokasi yang dikatakan tempat terdamparnya kapal si Tanggang. Mungkin dari bawah kita berdiri, kita tak nampak bentuk kapal ni sangat. Si Tanggang dia tidak bertukar menjadi batu, tapi dia bertukar menjadi helang makku. Dan kami juga berpeluang untuk melihat sendiri makam legasi pahlawan terkuat di tanah Melayu, Si Badang. Macam mana kayu tu boleh, kedudukannya berubah, panjang dia berubah. Aku pun tak tahu kenapa. Dan itu adalah kepercayaan orang dulu-dulu terhadap kayu yang ada dekat dalam makam Si Badang. Kita sekarang berada dekat atas kapal Si Tanggang, guys. Lokasi kapal Si Tanggang dan juga makam Si Badang berada di kawasan pulau lain. Jadi kami bertolak dari hotel jam 11 pagi untuk naik feri di jeti Pelabuhan Rakyat Seri Tanjung Kelam. Pagi ni guys, kita nak pergi ke Pulau Buru, tempat lain. Kita nak tengok makam Badang. Ya. Okey bang, okey, selamat berjalan. Selamat berjalan. Okey. Baik. Alright. Alright. Kami dijemput oleh salah seorang penduduk asal di Tanjung Balai ini. Saya pun tak ingat apa nama sebenar dia, tapi kita panggil dia Abang Yayan sebab muka dia macam Yayan Ruhian. Salia. Abang mana? Tanjung Batu ada ni? Salia. Iya, Kandes. Kandes apa? Tempat yang kita nak pergi. Oh. Jadi tiket untuk pergi ke Pulau Kandis 4 orang bersama dengan RM132,000. Perjalanan untuk ke Pulau Kandis ni tak lama, mengambil masa selama 15 minit saja. Cuma kadang-kadang seram sikit lah sebab feri dia bukan macam feri yang biasa kita naik. Jalan dia berombak-ombak, beralun-alun. Kita punya motor kena bampas macam tu. Dia tak sakit siut. Satu fakta menarik yang orang kampung cerita kepada kami adalah Pulau Kandis sebenarnya tidak terletak di kawasan Tanjung Balai ini, tetapi sebenarnya adalah pulau hanyut yang datang berhampiran daripada Melaka, Malaysia. Nama pulau ni adalah Pulau Buru dan sekarang kita dekat Pelabuhan Kandis. Ingat kat Malaysia jadi Kandis. Di Indonesia pun ada lah guys. Kat sini tak ada Gojek tau. So memang kena naik sewa motor lah. Kan? Mana bang? Kan nak tanya kalau macam kita nak sewa motor mana kan? Ada. Sebab kita ini kan kita nak pergi makam Si Badang. Habis tu kita nak pergi Tanjung Ambat. Jadi berkemungkinan kita balik agak siang sikit. Dia kira macam mana tu bang? Kita nak 2 biji. Agak-agak jam berapa bang? Sebelum jam 4 tu kita dah gerak balik sini. Jam 4 dia. Macam mana? Tak ada 2 biji. Baikkan 250. 2 biji 125. Sampai jam? Sampai jam 3. 3 lewat gitu. Tak apa-apa bawa turun sini. Saya bersama motor kita ada choice apa? Tak ada. Tak ada Gojek. Tak ada kerja sini. Sini ada sewa. Sini memang sewa motor saja yang ada. Sama juga kalau kita sewa Kosafan, limit dia dalam 200 lebih tu. Jadi sebenarnya tayar Okey, itu. kita try nego lah. Okey bang, saya nego dengan abang. Saya bernegosiasi. Boleh. Dua motor sebelum jam 4 200,000. Boleh? Tak. Kita minta nego. Tidak sampai 12 jam pun. Kita tak sampai 12. Sampai 12 Siang aja. Sebab 84 jam. Boleh. Deal. Salam. Alright, mantap. So kita dah dapat 2 biji motor. Agak sedikit mahal sebenarnya dia buka tadi. Dia bagi dengan 2 biji motor nak pakai sampai pukul 4 je. Tapi 2 biji motor kocak sampai 250,000. Aku minta dengan waktu yang sama, cuma aku minta 200,000 lah. So 1 biji motor 100,000 lah. Dan dia pun okey. Okey. Itulah. Tak apalah, jadilah daripada tak ada Perjalanan kita kena lalu sini So dia dah bukan jalan tar, dia memang jalan betul JKR tak bekerja. Kami pun bergerak ke lokasi pertama iaitu makam Si Badang terletak di dalam tengah-tengah hutan. Jalan dia tak jauh, dalam 3 minit saja, tapi kena berhati-hati sebab dia jenis yang berlecak dan licin. Orang kata off-road lah. Bang, cicak atas kepala bang. Mana? Cicak atas kepala. Mana? Atas kepala bang? Atas bang. Kenapa ni? Ada kobeng.
Mana? Jatuh. Jatuh. Atas kepala. Ada kubur Cina dah ni. Okey, kita dah sampai ke makam si Badang guys. Warna kuning, jom kita tengok. So inilah dia guys. Situs ni apa? Situs cagar budaya. Apa maksud dia? Cagar budaya maksudnya macam dia punya apa? Sejarah. Sejarah dia. Sejarah dia. Makam Badang Pulau Buru. Dia memang panjang Memang panjang. Orangnya panjang. Memang panjang. Tingginya orangnya. Pegang yang belah mana? Yang hujung sekali. Ujung sekali bang. Okey. Sini ya. Ngam-ngam. Ngam-ngam ya. Ngam-ngam. Dia Datuk. Hikayat Datuk Seri Badang. Oh, ada hikayat dia kat situ. Kisah sebuah legenda. Okey. So sekarang ni kita nak ukur lagi sekali tentang kayu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih. Dia kurang sikit. Tengah saja lebih. Tadi lebih kan? Tadi ngam. Tadi ngam. Ni ada lebih sikit guys. Kau tengok. Tengah aku ada lebih sikit. Ada lebih kan? Tak ada siapa tahu macam mana kayu yang kita mula-mula ukur mula-mula panjang sebegini, dan selepas 5 minit kita ukur panjangnya sebegini. Hanya alam dan hanya Allah sahaja yang tahu macam mana benda ini berlaku. Aku masih tertanya tau, macam mana kayu tu boleh kedudukannya berubah, panjang dia berubah. Sebab kalau kata korang tengok, ada yang kejap dia pendek, makin pendek, kejap dia makin panjang. Aku pun tak tahu kenapa, dan itu adalah kepercayaan orang dulu-dulu terhadap kayu yang ada dekat dalam makam si Badang. Jadi kalau korang ada masa, datang, boleh tengok sendiri, boleh cuba sendiri makam si Badang. Kita semua tahu si Badang ni adalah antara orang terkuat dalam orang Melayu. Dia memang kuat, dan kisah dia kuat sebab dia makam muntah jin. Dan inilah dia makam dia. Kita sampai akhirnya. Mengikut fahaman orang setempat, kayu ini panjang atau pendek dia mengikut nasib seseorang, sama ada orang itu bernasib baik ataupun bernasib tidak baik. Kita pun hanya cuba dan kita tidak mempercayai kerana itu adalah kepercayaan masyarakat setempat sahaja. Kita orang memang amazed dengan tempat ni sebab tak pernah terfikir di akal kita akan pergi sendiri ke makam si Badang, pahlawan legasi yang kita semua kenal, kuat di tanah Melayu. Kami pun ke lokasi seterusnya iaitu kapal si Tanggang. Jarak dia tak jauh, mengambil masa 13 minit sahaja daripada makam si Badang. Kami pun sampai ke lokasi di mana terletaknya kapal si Tanggang iaitu di kawasan pantai Tanjung Ambat. Makam dia kat mana bang? Oh, kan dia dia di batu terus kat situ? Dia jadi yang Memang ada bentuk dia? dia macam contoh kapal dia tenggelam duduk ni. Kalau kita tengok filem yang diimbaskan semula sekarang ni, filemnya Si Tanggang, kalau kita tengok masa last habis sekali, dia satu pulau tau. Dia tak ada terbabit yang pulau dekat seperti ni. Kita nak pergi tengok tempat si Tanggang. So, kalau korang tahu, Tanggang ni pasal kisah anak dahaka yang mana dia bertukar jadi batu sebab dia tak mengaku maknya. Dan sekarang ni depan tu je kita nak tengok kawasan kapal si Tanggang. Ini pernah daripada Singapura datang ngebor dia punya ni untuk porik dia punya tu. Bawah ni Tak boleh masuk. oh, keras. Mana tak boleh masuk. Pernah diceritakan ramai orang sebenarnya, termasuk dengan orang Singapura, pernah datang cuba drill, cuba korek kapal si Tanggang ni kerana di bawah kapal si Tanggang ni ada emas. Tapi kapal ni telah menjadi batu yang sangat kuat, tak ada siapa dapat pecahkan kapal si Tanggang ini. Kalau ikut sejarah si Tanggang, dia tidak bertukar menjadi batu, tapi dia bertukar menjadi helang makku. Sebab tu kalau kata korang tahu helang-helang kat sini, masa dulu akan ada keluar helang yang bunyinya makku. Bukan yang dekat kawasan perumahan kau, matkul kawanku, bukan yang tu. Dan sekarang saya berada dekat atas kapal dia. Kita berdiri, kita tak nampak bentuk kapal ni sangat.
Tapi bila kita tengok daripada atas, dari drone, masih nampak bentuk pelantar kapal lama. Kau jangan bayangkan kapal-kapal One Piece punya design. Bukan. Ni kapal zaman dulu. Kalau korang buka Google, korang tahu macam mana bentuk kapal zaman dulu. Dia masih ada bentuk dia. Masih ada bentuk. Tapi kalau kau tengok di atas, masih nampak bentuk pelantar dia. Daripada jauh nampak dia ada bentuk sikit sebenarnya. Ni belakang dia, ulu dia. Yang depan tak ada. Dia punya induk kapal. Koya je. Betul, betul kata. Oh betul. Nampaknya air dah naik guys. So saya tak ada pilihan lain, saya kena berlari. Sebab saya pakai kasut. Bismillahirrahmanirrahim. Deja vu. Sebelum pulang ke jeti, kami singgah ke satu makam yang Abang Yayan sendiri tak pernah singgah. Nama dia Makam Moyang Seraga. Kalau ikut kisah sebenar, pasal Moyang Seraga ni adalah mereka adalah pasangan suami isteri yang pertama sekali duduk Pulau Kandis ini. Saya sendiri pun tak pernah terfikir untuk dapat pergi sendiri ke makam si Badang, mengalami sendiri fenomena kayu panjang pendek selepas 5 minit. Itu semua hanyalah rahsia alam, rahsia Tuhan. Betul atau tidak kisah kapal si Tanggang ini, itu hanya kepercayaan setempat dan terpulang kepada kita untuk percaya kisah mana yang betul tentang kapal si Tanggang. Sebenarnya di Indonesia ni terlalu banyak lagi misteri dan benda menarik yang kita boleh selami dan kita boleh explore. Jadi jumpa kami dalam video akan datang untuk tengok apa lagi tempat yang kami pergi. Jumpa dalam video akan datang guys. Jangan lupa untuk subscribe.